Kita kalau balik kampung beraya ni kan, kita jangan nak berlagak dengan adik-beradik dan saudara mara kita. You kena ingat sayang, adik-beradik kita ni ada yang ada yang tak ada. Orang yang tak ada ni dia mudah terasa tahu. Kalau kau pakai barang kemas tu tak ada kesalahan sayang. Itu hak engkau sebab engkau beli barang tu dengan duit kau sendiri, tak ada masalah. Tapi jangan menunjuk-nunjuk. Saja pula engkau nak cerita depan-depan orang, sekarang ni emas mahal kan? Suruh orang tanya engkau, gelang kau tu berapa? Kau ingat aku tak tahu ke? Dan jangan provoke soalan-soalan yang menyentuh hati orang tau. Contohnya kau memang dah tahu adik engkau tu duduk rumah sewa. Bukan macam kau yang Allah bagi rezeki, kau dapat rezeki rumah besar, laki kau kaya. Puan-puan, kekayaan ni pinjaman semata-mata. Kalau Allah nak ambil, anytime Allah boleh ambil. Jadi kau dah tahu orang tu duduk menyewa, jangan kau tanya dia, engkau duduk lama lagi? Tak pindah? Tak lama lagi kau tu akan berpindah ke alam barzakh. Kepada orang-orang yang kaya, adik-beradik yang kaya, dengar ni baik-baik aku cakap. Kekayaan yang kau dapat tu adalah Allah nak test sejauh mana keimanan kau. Engkau banyak duit kan? Engkau jadi seorang yang pemurah. Balik raya ni kau belanja adik-beradik kau, beli daging, beli ayam, beli kelengkapan raya, masak. Itu gaya orang ada duit. Orang yang steady, banyak duit punya style. Ini cakap hebat. Raya pumpang pumpang pumpang.